أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Rawahul Muslim. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kepada kita satu anugerah yang terlalu besar. Apa anugerah itu? Yaitu hidup. Hidup ni tak ada siapa minta pun. Malam, kemarin, kita tak minta pun hidup untuk hari ini. Dan satu perkara yang jarang orang minta, tapi Allah tetap bagi. Orang tak minta hidup. Sebab apa? Orang lupa nak minta hidup. Sebab dia rasa dia boleh hidup. Dia rasa dia dah tentu hidup. Walhal dua perkara ni tak ada siapa tahu. Perkara yang pertama iaitu hari kelahiran. Tak ada siapa boleh duga. Yang kedua, hari kematian. Tak ada siapa boleh tunda. Dua perkara ni tak ada siapa tahu. Sebab itu bila kita dapat hidup hari ini, baru kita boleh merasai nikmat iman. Baru kita boleh rasa nikmat semayang. Baru kita boleh rasa nikmat main masjid. Barulah kita boleh rasa akan nikmatnya majlis ilmu. Baru kita boleh rasa nikmatnya agama. Barulah kelih kita menikmati akan kehidupan dunia ni. Tapi hak sering kita minta, hak kerap kita minta. Kita minta rezeki kita. Kita minta hak selain daripada hidup kita. Tapi rahmat Allah atas kita. Walaupun benda tu kita terlupa nak minta, dia tetap bagi. Dia tetap kurnia kat kita. Dia tetap beri kat kita tanpa kita minta. Kenapa Allah bagi kita hidup sampai hari ini? Satu, supaya kita ini menyatakan akan penyataan iman. Menyatakan akan penyataan iman kita pada Allah Ta'ala. Kedua, kita perbetulkan kesilapan kita, hak yang banyak tak betul dalam hidup kita ni. Apa yang kita buat dalam hidup ni, benda hak baik, benda hak tak baik, semua dengan sebab pengetahuan kita.
Tapi ada juga yang kita tinggalkan kebaikan walaupun kita tahu yang tu baik. Dan kita buat kejahatan dan kemaksiatan walaupun benda tu kita tahu jahat. Yang inilah kesilapan kita. Dulu kita mengaji, kita kata kalau kita tahu kita boleh tinggal benda hak tak betul. Tapi apa yang kita lalu dalam hidup kita ni, benda hak tak betul yang kita buat ni, kita tahu yang tu salah tapi kita terus buat. Walaupun benda baik yang kita tahu ni banyak, tapi kita tak mampu nak buat. Kita tak boleh nak buat. Kita tahu benda ni baik, tapi kita tak boleh nak buat baik. Kita tahu benda ni salah, tapi kita tak mampu nak tinggal salah. Dan kesalahan yang kita buat adalah kesalahan yang berulang-ulang dalam hidup kita. Kesalahan yang sama. Daripada kita muda sampai kita tua, kita buat kesalahan yang sama yang berulang-ulang. Dan baiknya Allah, macam mana Allah bagi kita hidup tanpa kita minta hari-hari. Baiknya Allah, walaupun kita tahu benda tu baik, tapi kita tak boleh nak buat sampailah. Banyak benda baik kita tahu dalam hidup kita, sebab kita ni orang yang ada ilmu, tapi kita tak mampu buat. Allah tak marah kat kita. Walaupun kita ni buat jahat yang berulang-ulang, Allah tak marah kat kita. Allah tunggu kita untuk kita ni berubah jadi orang baik. Mana Allah tunggu kita? Iaitu Nabi kata, pintu taubat itu tak akan diketuk sebelum sampai dua masa. Satu, bila matahari terbit sebelah barat, baru ketuk. Kedua, bila nyawa sampai direngkung, baru ketuk. Allah tunggu kita. Ada yang umur 60 tahun macam saya. Ada yang umur 70 tahun. Allah tunggu kita 60 tahun. Mau berubah ke tak? Allah tunggu kita 70 tahun. Mau berubah ke tak? Allah tunggu kita 80 tahun. Mau berubah ke tak? Mau tak guna kesempatan umur ni yang aku bagi, buat baik? Mau tak guna kesempatan umur ni, berubah? Jangan duk buat jahat dah. Jangan duk buat perkara maksiat dah. Tapi kalau kita tak mau mengambil rahmat Allah Ta'ala, kita rugi. Apa yang kita lalu dalam hidup kita? Kita lalu dalam hidup kita. Macam budak-budak muda kita ni, tak apalah. Umur mereka muda lagi. Macam kita yang dah berumur ni, kita tak boleh ambil balik umur muda kita. Umur muda kita dulu ni, kita tak boleh ambil balik. Hak yang kita sia-siakan. Mereka hak muda ni tak apa. Sebab mereka tengah lalu zaman itu. Zaman muda yang mereka lalu ni, mereka dapat gunakan dengan perkara kebaikan. Kita ni, yang dah uzur, yang dah tua, yang dah tak larat, yang dah tak upaya. Adik umur kita zaman muda yang kita sia-siakan. Kita tak boleh nak ambil balik umur ni. Apa yang saya sia-siakan? Kita sia-siakan kurniaan Allah untuk persiapan kita balik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sia-siakan. Kita tak sia-siakan umur kita untuk urusan hidup. Kita kerja kuat, cari duit kuat, pi bendang kuat, buat rumah, kumpul harta, semua kuat. Tapi benda yang kita duk kuat, duk usaha kuat selama muda itu, semua benda yang kita nak tinggalkan, apakah kita lupa? Benda yang kita tidak usahakan adalah benda yang kita pasti nak bawa balik menemui Tuhan. Lah umur kita pun tak tahu berapa sisa, berapa baki hak tinggal. Saya pun tak tahu berapa baki lagi tinggal.
Sebab kematian itu adalah rahsia Tuhan. Zamanlah kita tengok kematian ini, berita kematian ini terlalu kerap kita dengar. Dan paling menyedihkan, berita kematian ini berlakunya secara beramai-ramai. Sekali mati bukan seorang, belah-belah orang, puluh-puluh orang. Dan kekerapan berita kematian ini terlalu kerap masuk kat telinga kita. Saat orang ni meninggal, saat orang ni mati, saat orang ni tak ada. Tak macam zaman kita 20-30 tahun yang dulu, nak dengar seorang setahun mati susah. Maka apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa ni? Ni bukan cerita mati ni tuan-tuan. Yang kita nak ambil, bila kerapnya berlaku kematian, bermakna masa aku pun tak lama. Ruang aku nak buat baik ni dah tak banyak dah. Peluang aku untuk berbuat kebaikan dah sedikit. Dan ruang itu terlalu sempit untuk aku. Maka pada ketika itu, apa kita nak buat? Jika kita tidak mampu untuk menambah kebaikan kita, maka cukuplah jangan kita menambah kejahatan kita dan berhenti daripada berbuat kejahatan. Kita tak mampu buat baik. Zamanlah ni kita pening kepala, tuan-tuan. Orang terlalu pandai. Semua masalah. Tak, korban baru ni pun masalah. Orang tu pisau tak tajam lah. Orang tu tumbang lembu tak kena lah. Semua nak komplain kat orang. Macam dia tu bagus ingat. Macam dia tu betul semualah. Zaman semua orang tak betul. Siapa yang betul kalau semua orang tak betul? Sebab apa? Ni penyakit dah. Sombong. Semayang yang kita duk buat ni tak boleh didik diri kita jadi hamba Tuhan. Semayang yang kita duk buat ni, maghrib, isyak, subuh, asar, subuh ni, dohak ni tadi, tak boleh didik kita jadi orang yang rendah diri pada Tuhan. Rukun semayang, kena buat 2 kali dalam semayang. Satu benda ya, sujud. Hak lain semua sekali. Rukuk sekali, tidak sekali. Tapi sampai tang sujud, hang kena sujud 2 kali. Allah ajar kat kita, hang tu hamba aku. Allah ajar kat kita, hang tu hina. Allah ajar kat kita, hang tu kena sujud kat aku. Allah ajar kat kita, hang besarlah mana, tinggilah mana ilmu hang ni tadi, kayalah mana kata hang ni tadi, hang tetap hamba aku. Sujud 2 kali aku ajak dalam sembahyang. Tapi kita ni tak makan diajak. Kita ni Tuhan ajak kita direct, kita ni tak makan diajak. Sombong tak kena tempat, tuan-tuan. Betul Allah kata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai satu masa hang tersungkuk, hang tak mampu angkat kepala. Dalam dunia ni angkitlah kepala tinggi-tinggi. Sampai satu masa hang tak akan mampu angkat kepala. Masa bila? Masa di akhirat. Dan kisu ru'usihim 'inda rabbihim. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, masjid bagi saya tajuk Hasad Dengki. Hasad dengki ni tuan-tuan, makhluk pertama sekali hak bersifat hasad ni iblis. Ni duduk di akhirat ni, duduk di syurga tu. Cerita hasad dengki dalam dunia, orang pertama sekali cerita Qabil Habil. Kita duk dengki dengan orang, duk hasad dengan orang.
Walaupun kita tahu hasad ni dosa, dengki ni dosa. Walaupun Nabi kata orang yang ada hasad, orang yang ada dengki, amalan dia ni Allah hapus. Macam api yang makan kayu yang kering, habis tak ada tinggal apa. Orang dengki ni pasal apa? Saya tak cerita pasal hasad dengki pun tuan-tuan tahu. Tapi malam ni saya nak ajak semua orang, kalau ada penyakit tu berhentilah. Saya cerita hukum hasad dengki ni berdosa, tuan-tuan tahu. Bukan tuan-tuan tak tahu, saya tahu dan semua orang tahu. Kalau saya cerita pun makna saya ulang cerita tu. Saya ulang benda hak sama. Hak tok guru lain ulang, hak ustaz lain ulang sama. Hak persoalan saya, jomlah kita berhenti dari duk hasad dengan orang, daripada duk dengki dengan orang. Cukup-cukuplah, kita dah tak larat. Nah, abang tu. Cukup-cukuplah, kita dah tak larat. Kita nak sembahyang, nak berhadap dengan Allah tak larat, tuan-tuan. Daripada i'tidal, kita turun tangan dulu, tak macam mudah dulu, turun lutut dulu. Kita menghadap Allah Ta'ala ni, nak sembahyang ni tak larat, terketak tuan-tuan. Nak berdiri betul dah tak betul dah. Kita tahu aku tak larat. Tapi kenapa kita larat buat dosa lagi? Kita larat buat dosa. Kita nak menghadap Tuhan pun kita tak kuat. Tapi pasal apa kita kuat lagi buat dosa? Takkan nak akal yang Allah bagi dekat kita, kita tak boleh fikir. Ilmu yang ada dekat kita tak boleh ajak kita. Iman yang ada dekat kita ni tak boleh nak jadi sebagai penolong kita. Muslimin, muslimat dan abang ni, kalau sampailah tak boleh tinggal dosa, agak-agak besok mati husnul khatimah. Kalau sampailah umur dah 60 tahun panjang saya ni, hasad berdengki tak boleh tinggal, kata orang tak boleh tinggal, bergaduh tak boleh tinggal, putus silaturahim tak boleh tinggal, agak-agak husnul khatimah. Benci orang tak boleh tinggal, agak-agak husnul khatimah. Umur 60 panjang saya ni, tak boleh tinggal dosa lagi, agak-agak husnul khatimah. Saya semayang ustaz, betul. Jangan sampai macam Nabi kata kat kita, kita ni balik esok bawa amalan sebesar gunung. Sampai sana dia jadi debu habis. Pasal apa? Pasal benda-benda yang mengakibatkan orang lain duk ambil amalan kita ni, kita tak boleh tinggal. Apa dia? Antara dia hasad dengan dengki. Apa perangai orang hasad, perangai orang dengki? Pertama, dia tengok orang dapat nikmat, dia rasa tak senang hati. Dia tengok orang dapat kebaikan, dia tak senang hati. Betul kata ulama, antara orang yang tidak percaya dengan pembahagian rezeki, qada dan qadar tentang rezeki ni tadi, adalah orang yang ada dalam dia sifat hasad dan sifat dengki dengan rezeki orang lain. Dia tak percaya yang rezeki ni Allah dah bagi-bagi, dia tak percaya yang tu. Kedua, sebab dia tak ada sifat qanaah. Dia tak redha dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Dia tak redha. Dia tak rasa cukup.
Dia tengok orang ni boleh lebih, dia berdengki. Padahal dia tahu dah dengki itu berdosa. Tanyalah siapa pun tuan-tuan, dengki itu dosa tak? Dosa. Pasal apa dok buat? Dia tak boleh bagi jawab. Tanyalah orang yang tinggal semayang, pasal apa tinggal semayang? Tahu tak tinggal semayang berdosa? Tahu. Pasal apa tinggal semayang? Dia jawab faham. Tanyalah pada orang yang buka aurat. Tahu tak? Wahai muslimat yang buka aurat, tahu tak buka aurat ni berdosa? Tahu. Pasal apa buka aurat? Maka dia akan bagi jawapan dia. Tanyalah orang yang beramal dengan riba, makan riba, orang yang menipu tak berhenti. Dosa tak? Dosa. Pasal apa dok buat lagi? Dia akan bagi alasan dia masing-masing. Tu guru saya kata, kalau menipu pun tak boleh berhenti, dia kata jangan berangan nak masuk syurga. Kalau sifat muhung ni tak boleh buang, dia kata jangan berangan masuk syurga. Saat-saat nak muhung, saat-saat nak muhung, saat-saat nak muhung. Jangan berangan nak masuk syurga. Tapi kita tak nampak yang kita buat salah. Ni masalah kita. Ada dua golongan orang buat salah. Satu, nama dia Iblis. Dua, nama dia Nabi Adam. Beza dua ni. Iblis ni dia buat salah. Satu, dia tak mengaku salah. Kemudian dia tak mau pula rasa dia salah. Dia buat salah. Dia ingkar dengan Allah Ta'ala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi dia tak kata dia salah. Dia kata siapa salah? Adam salah. Macam kita, aku tak salah, dia salah. Bukan salah aku, dia salah. Aku tak pernah salah pun. Beza dengan Nabi Adam alaihissalam. Salah tu bukan salah dia pun. Dia ikut kata Hawa. Tapi tak pernah dengar cerita Nabi Adam salahkan Hawa. Sabit hanglah Hawa, aku keluar daripada syurga. Nabi Adam kata, aku salah. Nabi Adam tak salahkan Siti Hawa. Nabi Adam salahkan diri dia. Aku salah ya Allah. Aku salah ya Allah. Aku salah ya Allah. Saat Jibril bagi tahu kat Nabi Adam, wahai Adam, Allah ampunkan dosa. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Wahai Jibril, jangan nak melawaklah dengan aku. Dosa aku dengan Allah Ta'ala terlalu besar. Allah tak akan ampunkan dosa aku, kata Adam alaihissalam. Jibril kata, Allah ampun dah dosa hang Adam. Angkitlah kepala hang Adam alaihissalam. Berulang kali Jibril kata, Nabi Adam baru berani angkit kepala. Satu kesilapannya. Dan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam telah ada dalam takdir Allah untuk dijadikan khalifah di dalam muka bumi. Saya nak tanya, berapa kali kita jatuhkan air mata kita dalam hidup ini atas kesilapan kita yang bukan sekali tetapi beribu-ribu kali. Kita kena tanya diri kita, pasal apa aku berhenti menangis?
Kita kena tanya diri kita. Aku yang salahnya bukan sekali, 1000 kali. Pasal apa sampai hari ni aku berhenti menangis kepada Allah Ta'ala? Dan aku mampu gelak ketawa di dalam dunia ini. Dan aku melupakan kesilapan-kesilapanku yang aku belum tahu bahawa kesilapan itu diampun atau tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak tanya yang tu saya dalam diri saya. Siapa aku berhenti menangis? Pasal apa aku mampu berhenti menangis? Salah aku bukan satu. Salah aku 1000. Salah aku juta. Dan kenapa aku mampu untuk berhenti menangis dan aku gantikan tangisan itu dengan gelak dan tawa yang mengakibatkan aku ni sengsara besok di akhirat? Itu soalan saya, tuan-tuan. Tapi ada hasad dengki yang Nabi kata dia tak jadi hasad. 2 perkara. Satu, kita dengki dengan orang sebab kekayaannya dan dia menafkahkan harta dia pada jalan Tuhan. Lalu kita dengki kat dia, kita pun ambil harta kita pun nafkahkan pada jalan Tuhan. Dengki hak tu boleh. Kedua, kita dengki dengan orang alim. Lalu ilmu yang ada kat kita ajak orang alim. Kenapa aku dengki? Sebab orang yang menafkahkan hartanya dan orang yang mengajarkan ilmu dia, Allah sayang. Aku pun nak jadi kekasih Tuhan juga. Aku pun nak juga Allah sayang aku. Aku pun mau Allah tengok aku. Aku tak mau Allah benci aku. Tuan-tuan, ada tanda tak Tuhan benci kita? Ada. Apa kata ada? Nah, dengar kalimah istidraj. Allah bagi nikmat. Kita minta dunia kan? Allah bagi. Allah bagi dunia, bagi harta, bagi tu, bagi ni, bagi ni. Tapi kita tak boleh jadi orang baik. Allah bagi semua. Temu apa? Pi haji, Allah bagi. Nak duit pi umrah, Allah bagi. Tapi kita tak boleh berhenti kata orang, benci orang, musuh dengan orang, hasad dengan orang, buat jahat dengan orang. Maksiat, kejahatan kita, dosa kita tak boleh nak tinggal. Semakin Allah berikan nikmat, Allah berikan kurniaannya, kita semakin jauh dengan Tuhan. Ini nama dia istidraj. Saya tanya diri saya lah, kereta ada, rumah ada, nak makan cukup, badan sihat, bangun malam boleh tak? Boleh tak istiqamah bangun malam tiap-tiap malam tak tinggal? Tak boleh lagi. Kita nak cakap apa dengan Tuhan? Nak cakap apa dengan Tuhan? Allah tanya besok nak cakap apa dengan Tuhan? Hang minta makan, aku bagi makan.
minta sihat, aku bagi sihat. Minta harta, aku bagi. Minta apa lagi? Aku bagi. Allah kata, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah minta 2 rakaat kat kita setiap malam. Sampailah tak boleh bagi. 2 rakaat Allah minta, fatahajjat bihi nafilatan lak. 2 rakaat Allah minta, tak boleh bagi. Kita nak cakap apa? Saya tanya diri saya, Allah hidupkan saya ni untuk apa? Allah hidupkan saya ni untuk saya makan saya, untuk saya jalan, untuk saya ada keluarga, anak isteri, saya ada kereta, saya ada rumah, kemudian saya mati, kemudian saya minta dengan Allah, ya Allah, masukkan aku dalam syurga Firdaus. Mudahnya tuan-tuan nak masuk surga begitu. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan jangan tanya diri tuan-tuan lah. Saya tahu tuan-tuan orang baik. Aku dah hidup 60 tahun ni, aku buat apa? Mana semayang aku? Mana zikir aku? Mana selawat aku? Mana Quran aku? Mana sedekah aku? Pasal apa sampailah masih ada orang yang aku benci dalam hati aku? Pasal apa masih ada dalam hati ni orang yang aku benci, dan orang yang aku benci adalah saudara se-Islam aku, dan dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa sampailah aku tak boleh ikut apa yang Nabi suruh? Nabi suruh semua, aku tak boleh nak ikut. Kita boleh ikut serban Nabi, tuan-tuan. Kita boleh ikut pakaian Nabi. Tapi kita tak mau ikut, tak boleh ikut akhlak Nabi. Kita boleh ikut serban Nabi, boleh ikut tuan-tuan. Tapi macam mana Nabi jaga anak dia, tak boleh ikut. Macam mana Nabi dengan isterinya, tak boleh ikut. Macam mana Nabi dengan sahabatnya, tak boleh ikut. Macam mana Nabi dengan umat Islam, tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Akhlak tu tak boleh ikut. Apa yang Nabi suruh buat tu kita tak boleh ikut. Tuan-tuan, ketika Futuhul Makkiyah, agak-agak kalau kita duduk tempat tu kita boleh ikut tak? Ketika Futuhul Makkiyah, Nabi kata apa? Aku maafkan semua orang Mekah. Tuan-tuan nak tanya macam ni, kita mengaji lama, ada yang hafal Quran, mengaji lama. Masa Nabi kat Mekah dulu, orang kafir ni bunuh orang Islam. Keluarga Yasir ni sampai Nabi kata apa kat keluarga Yasir? Berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir. Seluruh keluarga Yasir ini dibunuh. Dan Nabi pada ketika itu, Nabi kata, aku tak mampu nak buat apa-apa. Nabi cuma mampu tengok saja pada ketika itu, kerana kekuatan umat Islam pada ketika itu tidak ada kekuatan. Nabi kata, berbahagialah keluarga Yasir. Dan pada ketika di Makkahul Mukarramah lah, Bilal bin Rabah diazab dan diseksa oleh orang kafir Quraisy. Punya zalim lah tuan-tuan orang kafir masa tu ke orang Islam. Sampai ketika Futuhul Makkiyah, Nabi kata apa dekat orang yang pernah zalim dia?
orang yang pernah tahan makan dan minum orang Islam pada ketika itu. Nabi kata apa? Aku maafkan hampa semua. Tuan-tuan, boleh tak ikut Nabi? Aku maafkan semua orang yang buat salah dengan aku. Mampu tak kita nak ikut Nabi? Ya Allah, aku maafkan semua orang buat salah dengan aku. Orang yang buat zalim dengan aku ni, aku maafkan. Pasal apa? Sebab aku nak ikut Nabi. Macam mana Nabi maafkan orang-orang kafir Quraisy ketika Futuhul Makkiyah? Aku nak ikut Nabi. Pasal apa aku nak ikut Nabi? Sebab aku teringin nak duduk dengan Nabi. Aku teringin nak tengok wajah Nabi. Aku teringin nak pegang tubuh badan Nabi yang aku rindu selama ni. Selama 60 tahun ni. Aku tak pernah tengok muka dia. Aku tak dapat pegang tangan dia. Mudah-mudahan dengan aku ikut apa yang Nabi buat, maka Nabi terima aku besok dekat akhirat. Itu selalu saya kata, tuan-tuan, banyak benda yang Allah bagi dekat orang soleh kita tak dapat. Banyak benda Allah bagi kat orang soleh kita tak dapat. Apa dia, tuan-tuan? Allah bagi kat orang soleh ni semayang dia khusyuk, kita tak dapat. Sampailah Allah bagi kat orang soleh ni Lailatul Qadar. Sampailah kita tak jumpa Lailatul Qadar dalam hidup kita. Umur dah 60 tahun dah, sekali pun tak nak jumpa. Ramai orang soleh, guru-guru kita dalam hidup dia, semualah, boleh kata semualah. Guru saya ni semua pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Kita sekali pun tak. Pernah tak kita tanya hidup kita, pasal apa Allah tak bagi kat aku? Pasal apa ya Allah tak bagi kat aku? Pernah tak tanya? Umur kita ni umur yang lahat. Pernah tak tanya? Pasal apa sekali pun Allah tak bagi kat aku macam mana Allah bagi kat orang soleh ni? Perkara dan benda yang Allah bagi kepada orang soleh, kita tak dapat. Pernah tak tanya? Ataupun memang kita tak mahu? Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibn Athaillah Askandari, hasad dengki ni tuan-tuan punca pada hati lah. Jadi macam mana nak bersih hati? Pertama, kata Syekh Ibn Athaillah, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa dia. Kita pun tanya, pasal apa tak boleh lupa Tuhan? Ada akibat dia. Siapa orang yang tak lupa Tuhan? Pertama, orang yang jaga Allah, Allah jaga dia. Jaga Allah ni macam mana? Ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda hak Allah bagi buat, buat. Benda Allah suruh tinggal, tinggal. Apa akibatnya bila kita lupa Tuhan? Ni pagi Jumaat besok, imam ingatkan kita. Pagi Jumaat ni, hari ni apa? Rabu. Esok Khamis. Pagi Jumaat. Tiap-tiap minggu ayat ni diulang kat kita.
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. Allah ingat kat kita. Allah kata apa? Rasakan. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakan. Hari ini hampa lupa akan pertemuan hari ini. Rasakan. Dalam hidup kita ni kita lupa satu hari besok kita jumpa dengan Tuhan. Satu hari besok Allah kata kita semua ni akan berhadapan dengan Allah Rabbul Izzah yang bagi kita sihat, yang bagi kita rumah, yang bagi kita hidup, yang bagi kita makan, yang bagi kita semua benda ni dalam hidup ni. Reta kita ni yang ada dekat kita dalam dunia ni kita duk bongkak, ini reta aku, ini milik aku. Ilmu yang ada kat kita, kita sombong dengan orang, kita kata akulah pandai, orang lain semua salah, sehingga kita cari salah orang, tak pernah berhenti dalam hidup ni, dan kita tak sedar yang mana kita ni tak ada apa-apa. Masa dalam dunia ni kita bongkar, apa kesengsaraan dia bila kita lupa semua benda ni. Kita lupa yang Allah Ta'ala ni dalam hidup ni, dia bagi tu lupa, dia bagi ni lupa, semua kita ingat kita punya. Tuan-tuan, lupakan satu perkataan, haza min fadli Rabbi. Lupa kat tuan. Hadza min fadli Rabbi. Lupa ke kita? Hadza min fadli Rabbi. Lupa ke kita? Apa yang ada kat kita ni Tuhan bagi. Tapi kita lupa kan, kita kata kita punya, langsung kita rasa kita punya, lalu kita bongkak, kita sombong dengan apa yang kita ada. Dan kita terlupa dengan perkataan itu, haza min fadli Rabbi. Ya Allah, apa ada kat aku ni kau bagi. Tapi aku terlupa yang kau bagi. Ilmu yang ada kat aku ni kau bagi, aku terlupa yang kau pernah bagi. Sihat yang ada kat aku ni kau bagi, tapi aku terlupa yang kau bagi. Aku lupa, ya Allah. Akibatnya Allah bagi tahu kat kita setiap minggu, inna nasinakum. Hari ini kami lupa ke hampa semua. Hari ini kami tak ambil tahu hai hampa. Hari ini kami tak peduli pasal hampa. Hari ini kami tak ambil tahu pasal hampa. Hari ini kami tak akan belah kasihan dengan hampa. Allah bagi tahu kita siap-siap apa yang kita buat dalam hidup ini, itu yang kita akan lalui pada masa yang akan datang. Jangan lupa dia, tuan-tuan. Saya nak berhenti lah. Kedua, bersih hati kita. Banyak diam. Banyak diam. Kita bercakap benda tak pedah ni lama. Sampai Nabi bagi tahu kat kita, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Kita guna mulut ni bercakap pasal dunia. Benda sama dari muda sampai kelau. Yang tu kita bercakap. Dalam masjid pun kita sembang yang tu, di rumah pun sembang yang tu, di kedai kopi pun sembang yang tu.
kita dapat apa? Pasal apa tak guna mulut kita ni? Kita himpun dah Qul Wallahu Ahad 100,000. Kumpuilah tahlil 100,000 kah? Kumpuilah tasbih 100,000 kah? Kumpuilah tasbih 100,000 kah? Tanya, dah ada belum Qul Wallahu Ahad kat kita 100,000? Tanya, dah ada belum selawat aku kumpul 100,000? Tanya, dah ada tasbih belum 100,000? Tanya, dah ada istighfar belum 100,000? Buat apa Ustaz? Muslimin muslimat, biar kita miskin dalam dunia tak apa, tapi jangan miskin dekat akhirat. Biar kita tak ada duit dalam dunia, tapi jangan kita tak ada reta di akhirat. Biar kita hina dalam dunia, jangan kita hina di akhirat. Pasal apa aku kena kumpul banyak-banyak macam tu? Aku nak balik jumpa Tuhan, aku nak jadi orang kaya. Aku nak balik jumpa Allah Ta'ala dalam hal keadaan aku bahagia. Tuan-tuan, jangan dalam dunia ni kita ada reta, balik baru kita tahu kita miskin. Jangan dalam dunia ni kita rasa kita pandai, balik-balik besok kita bodoh. Bodoh tak mana Ustaz? Saya tanya diri saya, orang duk panggil saya Ustaz, ceramah puluh ke lihat. Besok kalau malaikat tanya kat saya, man rabbuka, saya boleh jawab tak? Saya mati suruh orang letaklah liang. Kemudian orang tinggal kat saya 7 langkah, malaikat pun mai. Lalu malaikat tanya kat saya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sampailah tuan-tuan, saya masih fikir lagi. Dan jika malaikat tanya aku soalan tu, aku boleh jawab ke tak? Sampailah saya tak boleh bagi jawapan tuan-tuan. Dalam dunia orang tanya kat kita, kita tak boleh jawab. Tak jadi apa pun, orang tak bantai kita, orang tak pukul kita, orang tak tibai kita tuan-tuan. Tak ada satu anggota kita yang sakit. Tapi ketika malaikat tanya kita soalan itu, man rabbuka, kita tak boleh bagi jawapan. Nabi kata kita kena tibai sampai hari kiamat. Kita sakit tuan-tuan. Tanya pula, siapa Nabi kamu? Tak boleh jawab. Sakit lagi. Sampailah tuan-tuan, saya duk fikir aku boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab, tak ada. Ketiga, macam mana nak bersihkan hati kita? Banyakkan khalwat. Khalwat ni apa? Duduk sendiri dengan Tuhan. Jangan cerita, hidup kita dengan orang. Betullah ni orang ramai hasad dengki. Hidup kita cerita dengan orang. Pergi makan kedai cerita dengan orang. Pergi berjalan cerita dengan orang. Pergi umrah cerita dengan orang. Pergi haji cerita dengan orang. Tak rimeh ke tuan-tuan? Beli pisau baru cerita dengan orang. Tak rimeh ke? Sampai kita kata kita betul apa kita buat. Kadang pergi bersedekah cerita dengan orang. Tuan-tuan, gambar fakir miskin tu yang kita tangkap tu, dia tak ada maruah ke? Kita bagi sumbangan ke orang, fuqara dan masakin.
Orang tahu yang dia ni fakir, yang ni satu dunia tahu. Agak-agak dia tak ada maruah ke tuan-tuan? Tuan-tuan, siapa yang mau tahu dia susah? Ada tak orang dalam dunia ni tuan-tuan yang dia mau tahu aku ni susah? Dia boleh sorok, dia sorok tuan-tuan. Dia boleh sembunyi, dia sembunyi. Dia boleh katup, dia katup. Tapi perangai kita ni tuan-tuan, saya pun tak tahulah. Mungkin pendapat saya ni salah. Mungkin tuan-tuan kata ustaz salah. Tak apalah. Ketika kita ni cerita semua ke orang apa kita buat. Berlaku hasad, berlaku dengki, berlaku penyakit ain. Berlaku penyakit ain tuan-tuan. Betul zaman lah ni, penyakit ain ni seolah-olah beluah luasa. Salah kita. Dapat anak baru, tunjuk ke orang. Syukur alhamdulillah, saya boleh anak yang kelima. Tak payah beritahu ke orang lah. Cukup-cukup lah. Alhamdulillah, saya dapat pergi jalan sini. Tak payah beritahu ke orang lah. Alhamdulillah, saya boleh beli kereta baru. Tak payah beritahu ke orang lah. Alhamdulillah, saya belikan pak saya kereta baru. Ini kebaikan seorang anak untuk bapa nak balas 30 tahun. Tak payah beritahu ke orang lah kalau hang tu buat baik. Kita mengaji, kalau buat baik, cerita ke orang nama dia apa. Kita mengaji, kita tahu yang tu salah, tapi kita duk buat salah ke? Tak tahulah. Ni cuma pada pandangan saya ya. Mungkin orang lain kata betul, tak apalah. Dan yang keempat, nak bersihkan hati ni tuan-tuan, kurang makan, kurang minum. Sebab apa? Sebab punca segala kejahatan tu bermula daripada perut. Mula dia daripada perut. Lagi-lagi zaman lah ni tuan-tuan, banyak makanan yang diragui dan makanan yang syubhah. Itu satu. Kedua, cara kita beli makan pun tak macam dulu. Macam mana tak macam dulu tuan-tuan? Dulu kalau kampung-kampung, kita kalau nak beli barang apa semua, kita tak tinggalkan ijab kabul. Betul tak? Saya beli barang, saya jual barang. Lah saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Berapa lama dah kita tak buat cara tu. Kita mengaji bab buyuk kan. Bab jual beli. Saya tak mau cerita, saya tak pandai tuan-tuan. Saya bukan tok guru, saya bukan orang alim. Kalau tinggal benda ijab kabul dalam pembelian ni jadi apa? Kenapa kita dulu beramai benda tu? Pasal apa? Dulu berkat hidup kita, orang berkelahi sikit, masalah dalam kampung sikit. Nabi kata punca segala kejahatan perut. Pasal apa? Zaman kita ni yang dikatakan zaman fitnah iman dan fitnah Islam. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, cukup setakat ni, hampir sejam lah saya berkongsi dengan tuan-tuan. Cuma sebelum saya berhenti ni, saya ingin buat sikit pesanan. Pertama, jangan tinggalkan amalan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Jangan tinggal. Dah dua hadis. Satu, Nabi kata, siapa yang membaca hauqalah, maka diangkat pada dia 70 kefakiran. Satu hadis lain, siapa yang beramal dengan la haula wala quwwata illa billah, disembuhkan daripada 90 penyakit. Antara penyakit yang diangkat iaitu penyakit al-hammu wal hazan.
Itu penyakit gelisah dengan penyakit sedih. Baca tuan-tuan. Ya, jangan tinggal. Mudah saja. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni tak mampu. Kita ni tak kuat. Cuma kita tak sedar yang kita tak kuat. Mana Allah ajak kita suruh beramal dengan la haula wala quwwata illa billah. 5 waktu Allah ajak kita. Tang mana? Tang jawab azan dengan jawab qomat. Sampai hayya ala salah. Nak buat ibadat, nak buat baik, nak buat taat, tak mampu kan? La haula wala quwwata illa billah. Tolong kami ya Allah. Hayya 'alal falah. Nak uruskan hidup hang tak mampu. Hang takkan mampu punya. Kita pun jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi bila kita ni tak tinggal la haula wala quwwata illa billahil azim, maka penyataan bagi seorang hamba, kita menyatakan pada Tuhan, ya Allah, aku ni hamba Kau. Maknanya dalam hidup ni kita takkan lupa, ya Allah, aku minta tolong. Ya Allah, aku minta tolong. Ya Allah, aku minta tolong. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku ni minta tolong. Aku tak kuat ya Allah. Aku tak kuat ya Allah. Aku tak kuat ya Allah. Jangan tinggal tuan-tuan. Paling-paling kurang bacalah sehari 100. InsyaAllah tuan-tuan, nanti Allah tunjuk kat kita macam mana kebesaran Allah. Kita tak mampu tuan-tuan. Lagi-lagi zaman kita ini diuji di semua pelosok. Depan kita diuji, belakang kita diuji, atas, kiri, kanan, depan, belakang. Sampai kita rasa kita tak mampu lah. Tapi kita rasa kita boleh buat. Jangan lupa, kita ni hamba, kita tak akan mampu. La haula wala quwwata illa billah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Arhamar Rahimin. Tolong kami ya Arhamar Rahimin. Tolong kami ya Arhamar Rahimin. Tolong kami ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kuatkan iman kami ya Allah. Tolong kuatkan agama kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami angkatkan kedua tangan kami penuh dengan harapan ya Arhamar Rahimin. Tolong jaga iman kami. Tolong jagalah agama kami dan keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Kami tidak ada kekuatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon maaf ke hadrah-Mu. Kami mohon ampun ke hadrah-Mu. Saat agama-Mu dihina dan ditekan di semua sudut dan di semua tempat ya Allah, kami tidak mampu untuk mempertahankannya ya Arhamar Rahimin. Kami minta maaf ya Allah. Kami minta maaf ya Allah, kerana kami tidak mampu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ke hadrah-Mu, kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas isteri dan anak-anak kami husnul khatimah. Kurniakan atas keluarga kami husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Kau matikan kami, maka letakkan kematian kami dan tempatkan kematian kami sebagai seorang syuhada ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, kurniakan atas kami kasih sayang-Mu, keredaan-Mu, dan kurniakan atas kami rahmat-Mu ya Allah, atas keluarga kami, atas segala apa yang kami buat. Berikan petunjuk dan hidayah-Mu atas kami ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.